Untuk apa? Apa beza kau zaman kerja dulu? Dulu waktu kau kerja, kau ada banyak idea. Kau nak bagi tahu kat bos kau tak nak terima sebab kau adalah kerani. Kau berhenti kerja, kau jadi usahawan untuk kau express apa yang kau rasa. So kenapa kau nak kena tertakluk kepada entah siapa-siapa punya sistem? Just do it! Do you understand? Run business 2 tahun, solo. Nak build team, adakah tindakan yang betul? Mukris. Okey, Mukris tanya pasal tindakan betul ke salah. Okey, dengar macam mana saya ulas benda ni. Semua orang dengar betapa style ni mindset saya. Nombor 1, yang ada istilah salah dan betul ni adalah formal education sahaja. Kerana formal education berlandaskan peperiksaan. Faham? Kalau faham, tak faham ramai. Maksudnya, benda-benda tak boleh salah ni sekolah je. Sebab kalau kau jawab betul, kau dapat reward markah. Kalau kau jawab salah, kau didenda, tak dapat markah. So, saya nak semua orang yang dah habis formal education, bermula hari ni, kau kena reset program tu. Sistem tu kau kena reset. Kau kena bawa ilmu dia je. Sistem salah, tak boleh salah, tak boleh salah, tak boleh salah, betul ke salah, betul ke salah. Kau kena padam. Sebab kita di alam realiti dewasa ni, sekolah dah habis. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau tak, walaupun kau buat bisnes, kenapa kau takut buat decision? Sebab kau takut salah. Sedangkan itu bisnes kau. Pergi mampuslah kau buat decision apa pun. Kalau salah pun kau adjust balik. Mana ada istilah salah? Awak faham Murad yang pakai helmet tadi? Kau buka helmet kau tu, bagi kena angin sikit. Tak kisah kau 2 tahun nak bina tim ke, setahun ke, 3 tahun ke, 4 tahun. Pergi mampus satu bisnes kau. Berapa harga kau nak letak, kau nak untung, pergi mampus kau tu kau ni bisnes. Mana ada formula harga berapa. Itu bisnes kau, pergi mampus kau. Tujuan kita buat bisnes adalah untuk express kebebasan. Betul tak kawan-kawan? Kalau betul, tak betul ramai-ramai. What's the point kau buat bisnes kalau kau masih terikat dengan formula, dengan sistem-sistem, dengan kaedah-kaedah, dengan betul ke salah? What's the point? Untuk apa? Apa beza kau zaman kerja dulu? Dulu waktu kau kerja, kau ada banyak idea. Kau nak bagi tahu kat bos kau tak nak terima sebab kau adalah kerani. Kau berhenti kerja, kau jadi usahawan untuk kau express apa yang kau rasa. So kenapa kau nak kena tertakluk kepada entah siapa-siapa punya sistem? Just do it! Do you understand? Jinak balik. Saya kena tegas benda tu. Kalau tak, kesian kat korang. Korang akan selalu tak firm buat decision. Sebab kau ingat ni sekolah. Faham tak? Kalau faham tak, faham ramai-ramai. Yang saya cakap tadi tu, saya kesian dekat ramai orang. Saya tak nak korang keliru dalam hidup ni. Hidup ni adalah tentang explore. Yang kita letak pasal salah ni adalah yang melibatkan undang-undang dan agama. Kalau tak melibatkan ini, kau buat je decision. Jangan fikir banyak dah. Kau buat je. Kalau salah, kita boleh adjust balik. Okay? Dan itulah sepatutnya cara kita manusia belajar. Kita evolve daripada kesilapan. Tidak ada seorang manusia pun yang sepanjang hidup dia semua betul. Dan menariknya hidup ni, setiap kali kita silap, itulah lesson yang paling kita akan ingat. Sebab tu kita perlukan banyak silap. Sebab tu kita perlu banyak buat decision. Baru kita akan jadi matang. Semakin mahir. Faham?